hebat dan kokoh ada di kalangan orang ni. Apa orang sahabat tak tunggu lama. Bila Allah tengok kokoh dah hebat, tanda sesuatu yang baru boleh dibuat. Ambil tongkat Allah, dipacakkan satu kayu kat tengah-tengah kota Madinah. Lalu Allah berkata, hadza su'ul ansar. Ini pasal orang Ansar. Nanti Abdul Rahman bin Auf jadi pengurus ekonomi umat Islam. Sejak hari itu, sejak detik itu, tidak ada satu orang Islam pun pergi masuk di kedai orang Yahudi lagi. Kata Ibn Islam. Punya hebatnya orang Islam. Mahal macam mana pun orang Islam terpaksa jual. Sebab apa? Keperluan hak asas kena diambil dulu daripada tindakan orang Yahudi. Sumber-sumber asal. Sebab dia orang nak kuasai lama dah makin. Kena diambil dulu kat dia, jual terpaksa tak dapat dari harga lebih murah daripada kedai-kedai tengah kedai orang Yahudi yang ada. Itu sebab orang Islam dah ukhuwah dia hebat. Dia tak beli di kedai orang Yahudi. Ini cara. Semalam tunjuklah. Mestinya akar-akar mereka yang penjara itu dipotong dahulu. Dengan ciri pokok itu akan ubah. Sebab dia hidup Israel itu kerana mendapat sumbangan dan keseluruhan jentera perniagaan dia yang berada di seluruh dunia. Macam mana pun kita kena usaha lah. Kalau syaitan dah sampai ke peringkat was-wasan pun susah itu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, menurut nas yang jelas, di mana kedudukan iblis waktu dia melancarkan serangan kerahat tentera dia di tengah-tengah samudera luas. Jadi di sana iblis itu memang di laut. Jadi kalau orang cerita bab Bermuda Triangle dalam Islam tak ada masalah apa orang dah lama ada kisah tu. Tapi bukan soal di Bermuda Triangle tu, memang di samudera. Di sanalah dia menggerakkan seluruh pada tentera dan syaitan-syaitan untuk merosakkan. Dan setiap detik, setiap saat, setiap jam, setiap pagi dan petang balik buat laporan. Jika mereka membawa laporan-laporan biasa, maka iblis akan berkata kepada syaitan ni, masalah syaikul, tak ada apa yang kamu buat. Tapi jika mereka balik berkata, aku telah lewatkan seorang hamba ini solat, dia kata masalah syaikul, tak ada apa yang kamu buat. Tapi jika dia balik, dia kata, aku telah menyebabkan seorang lelaki tinggalkan solat yang dia ada istiqamah sejak kecil. Maka pada waktu itu Iblis berkata kepadanya, ni'ma anta, engkau telah berbuat sesuatu yang sangat bagus. Kenaikan pangkat kategori dalam ranking pentadbiran Iblis itu pun ada mengikut usaha mereka merosakkan manusia. Lepas itu kata Hakim, dia meriwayatkan satu perkara yang dia katakan kaedah paling baik untuk menentang syaitan ini ialah apabila terasa dalam diri kita, kita dah dikuasai, tiba-tiba bangkit rasa barat, marah satu bab, marah jangan kita hilangkan, marah bertempat, tapi kalau sampai barat tak boleh hilang dah sifat tu. Apa sikit pun nak naik, darah. Berarti syaitan dah tak berdekat was-was satu dah duduk dalam diri kita barat. Maka hendaklah dia orang dia membaca ayatul kursi pada diri dia sampai kepada ayat yang terakhir. Ayatul kursi itu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, dia berhenti, dia ambil nafas dalam-dalam, maka dia berkata ayat yang lain, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, 3 kali dalam satu nafas. Kemudian ditiup keluar dengan berkata ukhruj ya adu wallah sebanyak 3 kali. Keluar engkau musuh Allah, keluar engkau musuh Allah, keluar engkau musuh Allah sebanyak 3 kali. Maka keluarlah syaitan dari dirinya. Ini kaedah. Nak keluarkan segera menggunakan ayat kursi, berhenti pada ayat yang terakhir, ambil nafas dalam-dalam, baca yang hujung tu 3 kali, kemudian lepaskan tu dan membaca ukhruj ya Allah. Zaman Nabi ada berlaku perempuan yang dia tak dapat nak hilangkan sifat-sifat kesyaitanan dalam diri dia mengadu dengan Allah. Dia usaha kuat, dia boleh tekan benda ni, tapi benda tu tak mau hilang, jadi tabiat dah. Tapi dia boleh kontrol, dia sedar, maksudnya dia sedar benda tu duduk dalam diri dia. Rasulullah kata apa? Kalau kamu bersabar hingga kamu mati, Allah beri pada kamu syurga yang tinggi dan tinggi. Apakah kamu mau dia keluarkan dan kamu tenang lalu hidup, atau kamu sabar dan Allah bersama kamu dalam kesabaran kamu?
maka Tuhan nak bagi pahala kat dia atas gangguan tersebut. Kenapa? Dia tak selalu menyebut nama Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan dia. Artinya apa? Dia boleh kontrol benda itu. Lalu Allah memberikan kepada kamu syurga. Perempuan dia berkata, jika demikian saya memilih untuk bersabar sampai nanti ini. Maka ini dibawa oleh kaedah para ulama ketika saka hari Islam. Orang ada gangguan saka.